aku dah kena scam. Sebabnya aku beli ni emas-emas yang aku beli ni. Tuan-puan dah lihat sedutan video tadi? Apa akak tu cerita? Yang mana akak tu rasa diri dia kena scam. Sebab dia beli emas item kecil 0.001 gram ataupun 0.002 gram. Emas-emas kecil ni tuan-puan tersebar luas dekat media sosial yang mana ada beberapa orang yang jual emas macam ni. Bagi saya ia tidak berbaloi. Sebab apa saya kata tak berbaloi? Sebab tuan-puan beli emas tu sekitar dalam RM15, RM20 ataupun ada yang jual RM30. Nak dapat 1 gram bagi item 0.001 gram ni, tuan-puan kena beli 1000 kali. 1000 darabkan dengan RM10, tuan-puan kena bayar sekitar dalam RM10,000 untuk dapat 1 gram. Berbaloi ke tuan-puan? Hari ni 1 gram baru 500 lebih saja kalau tuan-puan menabung dengan Public Gold. So tuan-puan tak berbaloi. Dah lah tak berbaloi, beli nak jual balik dekat kedai emas, macam akak tu bagi tahu tadi, tak laku. Jadi kalau tuan-puan nak menyimpan emas di bawah bimbingan saya bersama dengan Public Gold, kita ada sediakan akaun emas yang mana mudah untuk tuan-puan menabung emas serendah RM100. Klik ni dekat bio ataupun isi dekat form bawah ni untuk saya bimbing tuan-puan jadi penyimpan emas dengan Public Gold.